baru-baru ni itulah ada seorang netizen ni, dia komen tentang maskot Visit Malaysia 2026. Dia kata lebih kurang bunyi macam ni lah. Apparently, Malaysia truly Asia, but no idea why brown bear represent Asia. Senang kata, dia nak cakap maskot Visit Malaysia 2026 ni adalah brown bear. What? Itu adalah statement yang kurang cerdik sebab seperti yang kita tahu, maskot Visit Malaysia 2026, Wiro dan Manja ni adalah Malayan Sambar beruang matahari, Halictus malayanus, bukannya brown bear, beruang perang khusus aktor. Kalau korang tengok ni dengan ni, nampak sama ke? As a precaution, kalau statement yang korang cerdik macam ni muncul balik, saya nak ajak satu cara nak kenal pasti dan juga nak buktikan ni adalah Malayan Sambar selain daripada warna dia. Korang boleh tengok dekat dada maskot ni. Beruang matahari dia mempunyai tanda V, U ataupun separuh bulat, selalunya berwarna kuning ataupun berwarna emas. Tu memang ciri sepunya Malayan Sambar. Ciri ni rupa seakan-akan matahari terbit atau matahari terbenam. Sebab tu nama dia Malayan Sambar, beruang matahari. Sebab tu pentingnya untuk kita ambil tahu serba sedikit berkenaan dengan hidupan liar yang terdapat di negara kita. Ambil tahu sikit je pun tak apa berkenaan dengan taksonomi haiwan-haiwan liar kita yang penting. Supaya kalau adalah statement-statement yang macam ni, kalau ada organisasi maybe tersalah buat logo ke, maskot ke, ataupun tersalah pilih gambar, kita cakna sebagai seorang rakyat Malaysia yang prihatin dan yang kenal akan jati diri dan hidupan liar yang terdapat di negara kita.